Okay, Assalamualaikum, kembali lagi bersama Transmedia Automotive. Hari ni ada masuk sebiji BMW F30 328i. Dia punya isu adalah leaking lah. Leaking pada bahagian valve cover. Sekarang ni kita suggest kepada owner untuk upgrade valve cover dia lah. Valve cover dia plastik. Yang kita upgrade valve cover dia, material dia adalah aluminium lah. Kelebihan valve cover ni, dia tahan panas, tidak mudah crack, dan yang paling penting dia tahan lama lah. Dia punya jangka hayat berbanding yang lama ni. So kalau nak dibandingkan dengan yang lama ni, yang lama ni material dia adalah plastik. Dia punya jangka hayat dia tak lama lah berbanding yang upgrade ni. Yang lama ni mungkin akan ada crack yang halus yang menyebabkan leaking. Kita tak nampak dia punya crack tu kat mana, tapi dia boleh menyebabkan minyak kurang. Kalau minyak kurang, dia akan menyebabkan kos yang lebih besar lah berbanding tukar valve cover yang upgrade ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana, yang pengguna BMW engine N20, kalau nak upgrade valve cover seperti di depan saya ni, boleh datang ke bengkel kami Transmedia Automotive, Syed Salim Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Jangan lupa follow, like, komen dan share.